Budak perempuan ni tiba-tiba menangis dalam kelas. Katanya mak tiri tak sediakan makanan untuk dia hari ni. Bila cikgu tanya mak tiri dia pelik. Sebab tiap-tiap hari dia siapkan bekal, siap habis licin lagi. Dia mula syak anak tiri dia menipu. Esoknya, mak tiri sorok manet peti ais dalam bola nasi untuk tahu anak dia betul-betul makan ke tak. Tapi bila balik sekolah, budak tu selamba kata bekal tu sedap. Mak tiri makin curiga. Masa nak suap makan, suami dia tegur yang budak tu sebenarnya alahan makanan laut. Barulah dia sedar, semua bekal yang dia masak sebelum ni ada makanan laut. Hari lain pula, budak tu mengadu kotak pensil dia hilang. Mak tiri cari satu rumah tetap tak jumpa. Budak tu terus tuduh kawan sekelas dia yang curi. Sebab risau kena buli, mak ayah pergi ke sekolah. Tapi budak lelaki tu mati-mati tak mengaku curi. Akhirnya kes ditutup macam tu je. Malam tu, tandas rumah mereka tersumbat. Bila tukang paip baiki, dia keluarkan kotak pensil yang pernah dihadiahkan oleh mak tiri dia dulu. Barulah si ibu tahu anak kecil ni kuat menipu. Sementara itu kat sekolah, ada seorang kawan tengah main dekat tepi tingkap. Budak perempuan ni diam-diam berjalan ke arah belakang kawan dia tu. Di majlis pengebumian, budak tu datang pakai kasut merah dan baju hitam. Dan gambar dekat bingkai foto tu, ialah kawan yang berdiri dekat tepi tingkap hari tu.